Aku pun nak juga macam korang, tapi Daria, kau dapat berapa di raya? bolehlah adalah juga. Jom lah habiskan di raya. Aku plan nak beli basikal, iPhone. Aku nak beli iPad baru. Aku nak beli alat makeup. Aku pun nak juga macam korang, tapi Kos universiti sekarang pun makin mahal. Harap kita mampulah hantar Daria ke universiti. Kan? Iris, Ilham, Zara. Gimana? Nak pergi kantin jap. Macam mana plan kita nak belanjakan di raya? Nantilah tu saya fikirkan. Alam, tak payah dah. Tak apalah. Mak. Tahun ni kan duit raya adik banyak. Adik nak belanja dengan kawan-kawan adik boleh? Adik nak beli apa? iPhone 17 baru keluar. Adik nak beli dengan kawan-kawan adik. Tak nak simpan ke? Baiklah, Mak. SSPN baik. Simpanan untuk masa depan nak. Inilah yang mak aku nak ni. Kau baca apa ni, Daria? Oh ni SSPN, tabung pendidikan. Tak payahlah simpan ni. Jom kita habiskan di raya. Jom lah kita habiskan. Daria. Jomlah. Daria. Jomlah. Hari ini, impian saya menjadi kenyataan. Tetapi, ia bermula dengan beberapa kepingan duit raya. Duit raya hari ini, masa depan esok. Jom simpan duit di SSPN. SSPN, tabung simpanan masa depan anda. Terima kasih, Mak. Mengajak saya menabung daripada kecil. Sama-sama.